Nanti you buat posting ya. Saya rasa lebih afdal you yang bagi tahu dengan semua minat-minat you orang kat luar sana yang kita dah berkahwin. No way. Cukuplah awak tipu saya. Tak perlulah saya tipu follower saya pula. Maksud you ni? Awak tipu saya. Awak kata kahwin ni olok-olok. Ada kadi, ada saksi, ada majlis. Kan? Tu namanya kahwin betul lah. Orang kena panggil you pula sekarang ni Datin Diana. Husband yang memahami career seorang isteri, yang dia adalah influencer, saya rasa lebih cantik, lebih manis. You yang buat posting kita dah kahwin. Yang you ni dah dibeli dan bukan lagi untuk dijual. Awak fikir saya ni barang? Dan you post cantik-cantik tau. Jangan harap. It's okay. Tapi mungkin lepas ni you tak jumpa lah lagi mak dan ayah kat kampung.